Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke website baru anda. Okey, untuk manage ataupun update sebarang konten di dalam website anda, anda perlu login dulu ke dalam dashboard. Sila rujuk kepada login information yang telah diberikan. Kemudian selepas login, anda akan masuk ke bahagian dashboard. So, di bahagian dashboard juga kita ada sediakan beberapa video tutorial, ringkas panduan untuk manage content, update pages dan juga lain-lain fungsi yang ada di dalam website anda. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian pages. Okey, di sini disenaraikan semua page yang ada di dalam website anda. So, di sini anda boleh lihat page about us, connect, page study services, homes dan lain-lain page yang ada di dalam website. Jadi untuk edit ataupun update sebarang konten atau sebarang kandungan, teks atau gambar di dalam page ataupun muka di dalam website anda, anda boleh pergi ke pages, kemudian pilih sahaja page yang anda ingin edit. Sebagai contoh, untuk home page, anda boleh cari home di sini dan kemudian klik di menu edit with page editor. Okay, anda boleh klik ini. Okey, sekarang page editor kita sudah load. Okey, ini adalah paparan untuk page editor. So, page editor ni dia ada elemen panel di sebelah kiri. Okay, ini adalah elemen panel. Okey, di sebelah kanan dia ada preview untuk kandungan atau konten di dalam page tersebut. So, ini ada structure hierarki, so anda boleh remove. Okey, sebagai contoh, ini adalah home page. So, kita ada bahagian hero sliders, kita ada bahagian services section, kita ada core value section dan beberapa lagi section yang lain sehingga bahagian footer. Okey, untuk edit bahagian banners sebagai contoh, saya akan demo untuk kita edit setiap bahagian di dalam home page. So, ia adalah sama untuk page-page yang lain juga. So, metodnya sama. So, untuk bahagian home page sliders, so anda boleh klik saja home page tersebut. Okay. So, ini adalah home page tersebut. Banner tersebut, klik pada banner. Anda boleh klik banner tersebut. Ataupun sekiranya anda letak mouse di sini, dia bahagian ujung kanan atas, dia akan keluar satu ikon pensel. So, anda boleh klik ikon tersebut. Pun akan memaparkan setting panel di sebelah kanan. Okay. So, panel di sebelah kiri warna hitam. So, dia akan keluar edit slides. So, untuk panel sliders ini, so kita sekarang ada tiga slides utama. So, 1, 2 dan 3. So, ini adalah 3 slide utama yang mana anda boleh ubah gambar untuk background slide tersebut. So, anda boleh klik slide. Okey, so anda boleh pilih gambar tadi. So, okay, anda boleh klik pada button gambar untuk pilih gambar yang lain. Okay, di sini dia akan buka insert media gallery. Seterusnya, anda boleh drag and drop daripada komputer ataupun anda boleh select daripada existing media. Setelah siap, anda boleh klik pada button select.
Jadi dia akan update gambar berdasarkan image upload yang baru. Untuk bahagian konten di dalam slider, anda perlu klik di bahagian konten di sebelah background dan anda ada bahagian title dan juga description untuk kita boleh edit. Dan juga button learn more untuk kita edit kepada perkataan yang lain. So untuk link di mana button itu akan pergi bila user klik, anda boleh ubah di bahagian link. So anda perlu copy link URL page mana-mana yang kita nak bila user klik button tersebut dan paste di dalam bahagian link. Okey, untuk slide yang lain pun sama sahaja, anda boleh edit, klik pada slide tersebut dan juga edit bahagian background dan juga konten slide tersebut. So untuk tambah slide yang baru, anda boleh klik saja pada button copy. Kemudian dia akan duplicate slide sedia ada dan anda boleh edit slide tersebut. So untuk remove slide, anda boleh klik pada button pangkah di bahagian slide panel tersebut. Okay, klik pada button pangkah dan dia akan delete slide tersebut. Okey, selepas edit, jangan lupa klik pada button publish supaya semua perubahan kita akan save di dalam website. Okay, seterusnya untuk bahagian konten yang berkotak. So untuk edit bahagian ini, anda boleh klik elemen tersebut. Sebagai contoh, anda boleh klik saja pada text title our services dan dia akan buka paparan setting di bahagian kiri. So di situ anda boleh edit terus teks yang akan dipaparkan. So untuk button-button yang lain, anda boleh klik pada ikon pensel di elemen tersebut, hover mouse dan dia akan ada paparan di sebelah kiri untuk ubah setting tulisan di dalam button tersebut dan juga link untuk URL button tersebut pergi ke page yang mana. Untuk bahagian yang berkotak, gambar berkotak, untuk ubah gambar untuk kotak tersebut, anda boleh klik pada ikon kotak di bahagian penjuru atas kiri. Okay, klik pada box tersebut, ikon box dan dia akan paparkan setting di sebelah kiri. So bila anda klik box tersebut, di sebelah kiri anda boleh pergi ke bahagian tab style. Okay, dia ada layout styles. Kemudian di bahagian background anda boleh klik pada image untuk ubah background. Sama seperti lain-lain perubahan kepada image. So apabila anda klik image tersebut, anda boleh upload gambar yang baru atau select gambar daripada media sedia ada.
Okay, untuk tetapan-tetapan lain tidak perlu diubah. Untuk teks yang lain, konten berupa teks, anda boleh klik pada teks tersebut dan dia akan memaparkan setting untuk teks di sebelah kiri. So di sebelah kiri anda boleh ubah teks yang akan dipaparkan di dalam kandungan tersebut, seperti description, title dan lain-lain. Untuk merubah size atau style font, anda boleh pergi ke bahagian styling dan klik pada typography untuk ubah font size atau font family, size font, tebal atau bold. Sama juga seperti elemen-elemen yang lain. So caranya adalah sama, anda boleh klik box dan edit di bahagian tab style untuk ubah gambar dan juga klik pada mana-mana teks konten untuk ubah kandungan teks tersebut. Untuk button pula, anda boleh pergi ke bahagian button, hover mouse anda, klik pada ikon pensil dan anda boleh edit label ataupun tulisan yang dipaparkan di atas button serta link untuk button tersebut. Seterusnya, untuk section seterusnya sama sahaja, dia ada gambar dan juga teks. Anda boleh klik pada mana-mana teks yang anda hendak edit dan buat perubahan di bahagian panel setting di sebelah kiri. Untuk kandungan ini dia ada ikon, title dan juga description di sebelah kiri untuk anda edit. Untuk edit gambar, klik pada button di bahagian atas kolom gambar tersebut, button box. Kemudian pergi ke tab styles dan anda akan lihat di bahagian background ada gambar untuk anda ubah. Boleh pilih daripada existing media ataupun anda boleh drag and drop gambar yang baru. So untuk button pun sama, anda boleh klik pada ikon pencil dan di sebelah kiri anda boleh lihat anda boleh ubah teks button serta link button tersebut. Untuk teks-teks yang lain, anda boleh klik sahaja elemen tersebut dan ubah di sebelah kiri. Okey, setelah selesai, jangan lupa untuk klik pada button publish supaya perubahan kita dapat di-save. Okey, untuk section yang content base, text base saja pun anda boleh edit, klik pada text dan edit di sebelah kiri. Okey, untuk bahagian bergambar, anda boleh klik pada ikon dan di sebelah kiri akan keluar galeri panel untuk anda add atau remove logo gambar sedia ada. Sebagai contoh, anda boleh klik pada galeri tersebut dan juga anda boleh upload
atau delete ataupun rearrange logo-logo yang sedia ada. Di sini anda boleh drag and drop saja logo yang baru untuk masukkan ke dalam galeri logo tersebut. Okey, selepas insert kepada galeri, dia akan automatic update kandungan galeri yang kita dah ubah. Okey, sama juga seperti teks yang lain, anda boleh klik pada elemen teks tersebut dan edit di sebelah kiri. Untuk bahagian counter, anda boleh edit melalui klik pada button pensil counter tersebut. Anda boleh ubah ikon, title untuk bahagian counter. Dan untuk numbering, anda boleh klik pensel untuk countdown tersebut dan boleh edit di bahagian kiri iaitu ending numbers. So, anda boleh isikan numbers yang baru serta title di bahagian bawah. Untuk teks yang lain pun sama, anda boleh klik teks dan juga button untuk ubah label serta link button. Okey, kita dah selesai untuk home page. Basically, page yang lain pun sama. So, yang penting anda perlu klik pada button publish untuk supaya semua perubahan kita dapat save. So, untuk preview boleh klik di button mata untuk preview perubahan yang kita dah buat. So, selepas siap, anda boleh kembali kepada page listing, klik pada ikon di atas kiri dan klik exit to WordPress untuk kembali kepada kita punya list of pages. Okey, kita akan cuba untuk edit page yang lain pula. Anda boleh right click pada ikon atau link edit with page editor supaya editor kita akan buka di tab yang baru untuk memudahkan kita kembali kepada listing semua pages. Okey, untuk page yang ini pun sama juga. Untuk edit gambar dan teks anda, untuk edit background header untuk gambar, anda boleh klik pada box di atas kiri dan pergi kepada tab styles untuk tukar gambar background. Untuk konten berupa teks, anda boleh klik pada teks tersebut dan klik di bahagian panel sebelah kiri. Untuk section yang ada bergambar dan juga teks, anda boleh klik pada box icon, pergi pada tab styles dan ubah gambar. Sama juga untuk section yang lain, anda boleh ubah gambar dan juga teks. Untuk lain-lain setting, saya tidak menyarankan untuk diubah sebab ianya akan mengganggu keseluruhan layout
website anda. Untuk bahagian yang berupa ikon, anda boleh edit teks seperti biasa, dan untuk ikon anda boleh hover saja mouse di ikon dan anda boleh ubah gambar ikon tersebut. Klik pada button pencils dan ada ikon dipaparkan di sebelah kiri untuk kita pilih ikon. Okey, untuk teks pun anda boleh klik saja pensel dan dia akan membolehkan kita ubah title dan juga description untuk kandungan teks tersebut. Okey, sama seperti item-item yang lain. Setiap item ada box tersendiri untuk kita edit. So, untuk bahagian equipment anda boleh klik pada teks dan juga gambar untuk edit gambar yang diperlukan. Okey, kita dah selesai untuk custom page yang lain. Okey, jangan lupa untuk klik pada button publish supaya kita punya perubahan boleh di-save. Okey, seterusnya untuk bahagian footer. Untuk mana-mana page, anda boleh edit juga footer dengan mengklik button hijau footer yang ada ikon pensil di bahagian bawah. Okey, klik ikon footer tersebut dan dia akan membolehkan kita edit elemen di bahagian footer. Okey, di sini kita ada beberapa elemen seperti logo, menu dan teks. So, anda boleh klik logo untuk ubah logo. Anda boleh tukar kepada gambar logo yang baru. Dan juga untuk teks description di bawah, anda boleh klik pada teks tersebut dan isikan teks ataupun ayat yang baru, social media link, anda boleh klik pada link ikon tersebut dan ubah link page social media anda di bahagian link. Okey, untuk tambah link ataupun ikon social media, anda boleh klik button add item. So, anda boleh pilih daripada pilihan ikon yang ada dan anda boleh isikan link page social media anda. So, untuk menu pula, di bahagian footer kita gunakan menu untuk menu footer. Jadi untuk menu anda boleh ubah di bahagian yang akan kita discuss dalam video seterusnya untuk menu. Anda boleh rujuk kepada tutorial video untuk edit menu. Okey, seterusnya untuk bahagian contact us, anda boleh edit alamat atau teks di bahagian contact us, di bahagian paparan sebelah kiri untuk ikon-ikon, phone dan juga email. Juga anda boleh edit dengan mengklik di sebahagian kiri. Okey, itu sahaja untuk bahagian footer. Jangan lupa untuk publish selepas semua editing. Okey, kita akan edit pula page yang lain. Anda juga boleh edit page apabila anda buka page tersebut secara penuh, review, dan pergi ke bahagian atas dia ada link untuk edit with page editor. Okey, kita preview page yang kita nak edit, kemudian klik pada di bar atas ada edit with page editor.
Okey, untuk page ini method untuk update sama sahaja seperti page yang lain. Cumanya ada bahagian elemen yang lain sedikit, iaitu bahagian icon services. So di sini dia ada modal pop-up. So untuk edit pop-up tersebut, anda perlu klik pada button tersebut, button learn more. Dan anda boleh ubah title untuk button, serta di bahagian modal pop-up anda boleh isi title untuk penerangan pop-up tersebut, iaitu title dan juga description. So ini akan dipaparkan bila user klik button dan akan pop-up paparan di bahagian tengah ini. So ini konten pop-up ni perlu disetting di bahagian tepi. Okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian experience ataupun project portfolio. Anda boleh klik di bahagian di button menu experiences. So di sini akan dipaparkan semua project portfolio yang ada. So anda boleh edit existing ataupun create new portfolio. So untuk edit sama saja seperti untuk create new. So item yang perlu ada adalah project title, full project name di bahagian atas. Ini anda wajib isi supaya kita boleh identify yang mana satu. Kemudian client name, project name, location, plan use dan lain-lain maklumat project tersebut anda boleh isi. So untuk project name ini akan dipaparkan di bahagian page projects di bawah thumbnail. So project name ni yang akan dipaparkan di bawah thumbnail di dalam page project. Okey, di bahagian sini. Sebagai contoh, jika saya edit project name kepada yang baru, kemudian klik button update, so dia akan ubah di bahagian page projects lah untuk project title, project name di bawah thumbnail. Okay, kita akan ubah semula nama project name tersebut. Okey, untuk bahagian foto, ini adalah galeri foto bagi setiap projek. Anda boleh edit ataupun remove gambar yang ada. Anda boleh upload, drag and drop gambar yang baru. Okay, seterusnya adalah bahagian project scopes. So anda boleh isi project scopes information di bahagian paling bawah ini. Dan di bahagian kanan ini adalah featured image yang akan dipaparkan sebagai thumbnail setiap projek. Anda boleh klik dan juga update
upload image yang baru untuk setiap projek, dan juga bahagian sectors yang mana anda boleh pilih sectors untuk projek sama ada industrial ataupun commercial. Okey, setelah siap semua, jangan lupa untuk klik button update supaya projek tersebut dapat di-save. Okey, sama saja seperti jika anda ingin add new project, anda perlu isi semua ruang yang ada untuk projek tersebut dipaparkan di dalam bahagian page project. Okey, selain itu, sekiranya anda ingin beri akses kepada user lain kepada website, anda boleh pergi ke users dan kemudian add user, masukkan username, email, nama dan juga password user tersebut, dan anda boleh setkan role mereka sebagai administrator ataupun editor supaya mereka boleh melakukan editing kepada konten website. Selain itu, di bahagian setting juga anda boleh ubah setting seperti page title, tagline, icon, browser icon dan juga lain-lain setting. Untuk bahagian post pula adalah untuk artikel-artikel di dalam website. Anda boleh publish post artikel di bahagian post. Untuk media pula adalah semua foto ataupun file yang telah diupload ke dalam website. So, semua akan terkandung di sini.